Apa kau teruk ni? Hah? Aku tengok rider lain. Beres je dapat order banyak. Apa aku kau teruk ni? Ya Allah. Jam dia yang membagi ni, ya Allah. Macam mana rider-rider ni boleh survive lah? Aku bujang ni kau rasa tak cukup dengan duit yang aku dapat. Kerana orang hok kahwin dah dia boleh survive dengan diri dia tu. Dia tanggung anak bini dia. Ya Allah. Aku bukan nak mengungut, ya Allah. Tapi aku nak kau rasa order banyak. Aku dapat RM50 sehari pun aku rasa bersyukur dah, ya Allah. Lah aku banyak pinjaman. Aku pinjam dengan bank, amanah, ikhtiar, tekong. Dan banyak benda aku pinjam, ya Allah. Rumah lagi. Rumah ayah aku lagi. Adik-beradik aku tak kerja, ya Allah. Aku bukan tak boleh belajar. Tapi aku tak berpeluang, ya Allah. Lah ni lah asbabnya, ya Allah. Untuk adik-beradik aku masuk belajar semua tu. Aku reda, ya Allah. Aku sanggup bagi semua tu, ya Allah. Tapi bagilah order banyak sikit, ya Allah. Untuk aku tafur semua tu, ya Allah. Untuk aku bahagiakan keluarga aku, ya Allah. Syed, aku ada nombor. Aku ada nombor Syed. Aku telefon Syed ni. Oh, mula jangan tu. Hello? Ya, nak call aku ni. Ah, Salah. Ya, Di. Mana kau ni? Tak ada lah, Syed. Aku uh, ada masalah. Order kurang tau. Laju derah nak mu tahu. Mu tahu kan perabi beras ni? Aku kenal mu lama dah, Syed. Kita kan kembar. Kenapa mu buat mendarah daging aku? Mu perangai pun macam aku. Aku sebenarnya, Syed, aku nak minta tolong mu cari kerja kosong aku kalau ada. Tapi ada ke? Kerja kosong tu banyak, Adik. Memang banyak. Tapi kerja ni perlukan kelulusan. Minimum dia nak SPM. Haha. Main gila. Kan best kalau aku boleh sekolah dulu. Aku dah habis sekolah. Jangan sedih, Dik. Mu abang aku. Aku ni adikmu. Dokang aku nak tengok mu susah. Kita kan adik-beradik. Tak apa, Dik. Mu pun tak minta untuk lahir dalam keluarga macam ni lah. Tak apa, Dik. Sekarang ni aku terkepit sangat ni, Syed. Hutang kerja aku. Hutang bulanan kerja aku, Syed. Tolonglah aku betul-betul perlukan kerja ni, Syed. Aku bukan tak mau tolong mu, Dik. Tapi mu tahulah kan, mak tengah sakit tau. Ni pun aku tengah kumpul duit juga ni, Dik. Aku nak bayar bil hospital tu sama rata.
Adik. Ya, sebab tu aku minta kerja denganmu, Syed. Bukan aku minta duit, Syed. Bukan aku minta duit. Tolonglah aku, Syed. Tolonglah faham aku, Syed. Dah apa, Di? Nanti aku cari kerja untukmu, hok sesuai denganmu. Boleh? Aku cari kerja untukmu. Gana-gana aku cover mula nanti kan. Baik kan? Terima kasih banyak, Syed. Terima kasih banyak, Syed. Aku talung, Syed. Aku percaya rolling tu nombor kosong. Tapi aku dak main pun. Beruang panjat pokok ke kenapa? Terima kasih, Syed. Aku ciao dulu, Syed. Dah. Okey. Ciao. Ciao.